Banyak-banyak lampu solar yang saya ada, yang ni yang paling padu. Sebab korang tengok dia punya panel tu besar betul. 60 cm kali 35 cm. Panel besar macam ni baru syok. Kalau musim hujan, panel macam ni dia boleh cas dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, waktu mendung, korang dah tak perlu risau. Lampu ni tetap akan dapat cas yang cukup sebab panel saiz besar macam tu. Yang ni lampu solar guys. Kalau korang pakai lampu ni, tak payah nak buka tutup dia punya switch. Sebab lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Waktu siang, dia akan cas guna cahaya matahari saja. Tak payah nak bayar bil elektrik. Cahaya matahari akan tukar jadi tenaga untuk bagi lampu ni nyala. Dekat dalam ni pula bateri saiz besar, boleh simpan tenaga lama tau. Jadi lampu korang ni boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Cahaya dia ni pula terang tau. Yang ni model baru, design pun lawa. Lampu LED banyak dekat bahagian dalam. Jenis pula pakai reflektor. Cahaya dia waktu malam memang padu, memang terang. Korang boleh cek lampu solar ni dekat link video. Pakai lampu solar macam ni tak payah nak bayar bil elektrik.